Mekar indah di tepi laut, rukun negara marilah hayati, negara harmoni menjadi impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang saya hormati, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di pentas yang mulia ini membawa satu amanah, menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Teras Perpaduan Malaysia. Hadirin yang saya hormati, bayangkan sebuah rumah tanpa tiang. Sudah pasti rumah itu tidak akan mampu berdiri teguh. Begitu jugalah negara kita. Tanpa rukun negara sebagai panduan, perpaduan pasti goyah, keharmonian akan hilang dan keamanan sukar dipertahankan. Oleh sebab itulah rukun negara menjadi asas yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama mengajar kita melakukan kebaikan, menghormati orang lain dan menjauhi kejahatan. Apabila kita mempunyai pegangan agama yang kukuh, kita akan menjadi insan yang jujur, amanah dan budi pekerti mulia. Prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mencintai tanah air. Sebagai murid, kita boleh menunjukkan semangat patriotik dengan menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat dan menjaga nama baik sekolah serta negara. Prinsip ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara yang melindungi hak semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Kita perlu menghormati peraturan agar negara kita terus aman dan stabil. Seterusnya, kedaulatan undang-undang mengajar kita bahawa setiap orang mesti mematuhi undang-undang. Di sekolah, kita mematuhi peraturan, tidak membuli, tidak menipu dan sentiasa berdisiplin. Murid yang berdisiplin hari ini ialah pemimpin yang berintegriti pada masa hadapan. Akhir sekali ialah kesopanan dan kesetiaan. Budi bahasa tidak memerlukan wang ringgit, tetapi nilainya amat tinggi. Senyuman, ucapan terima kasih, meminta maaf dan menghormati orang lain mampu mengeratkan hubungan sesama manusia. Hadirin yang dikasihi, sebagai murid sekolah rendah, jangan sesekali menganggap kita terlalu kecil untuk menyumbang kepada negara. Perpaduan bermula di dalam kelas, di kantin, di padang, di sekolah dan di rumah. Berkawanlah tanpa mengira bangsa, hormatilah perbezaan, hulurkan bantuan kepada rakan yang memerlukan. Inilah semangat sebenar rukun negara. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jika semua rakyat menghayati 5 prinsip rukun negara, tiada cabaran yang tidak mampu kita hadapi. Malaysia akan terus aman, makmur dan dihormati oleh dunia. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyeru kepada diri dan hadirin sekalian. Marilah kita bukan sekadar menghafal buku negara, tetapi menghayati dan mengamalkannya setiap hari. Jadikan buku negara sebagai kompas kehidupan agar perpaduan terus utuh dan negara terus gemilang. Pohon jati teguh berdiri, tempat berteduh segenap insan. Rukun negara amalan diri, Malaysia maju sepanjang zaman. Dengan lafaz rukun negara dihayati, Malaysia harmoni disandungi. Saya akhiri pidato saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.